Persoalannya, macam mana boleh jadi macam ni? Nah, salah satu penjelasan yang paling terkenal datangnya daripada satu kisah purba. Kisah tentang sebuah tamadun yang dah hancur. Jadi, jom kita putar masa. Kita kembali ke zaman lampau. Kita nak tengok sebuah tamadun yang, menurut ceritanya, pernah wujud dan sangat maju betul-betul di lokasi yang sama. Mengikut kisah ni, lebih kurang pada tahun 1800 sebelum Masihi, ada dua kota hebat, Sodom dan Gomora. Ia merupakan pusat kemakmuran yang didiami oleh 500,000 orang tau. Tapi, kekayaan melimpah ruah ni lah yang dikatakan telah menjadi punca keruntuhan akhlak yang sangat teruk. Dan apa yang paling menakutkan dalam kisah ni, keruntuhan akhlak tu bukan lagi perbuatan seorang dua, tak. Ia dah jadi sebahagian daripada undang-undang dan budaya masyarakat tu sendiri. Dah jadi satu norma, benda yang biasa, diterima oleh semua orang. Okey, dalam keadaan masyarakat yang dah rosak macam ni lah, seorang lelaki diutuskan untuk bagi peringatan dan bimbingan